Okay, soalan 9, paper 2, 2022. Jisim ahli kadet polis di sebuah sekolah adalah bertabur secara normal dengan min 60 kg. Okay, min dia 60 kg. So, I write down here, min is 60. Diberi bahawa kebarangkalian seorang ahli kadet polis yang dipilih secara awak daripada sekolah itu mempunyai jisim kurang daripada 61 kg ialah 0.9772. Means, kebarangkalian jisim dia kurang. So, X kurang daripada 61 kg adalah 0.9772. Itu dia punya kebarangkalian lah. Okay. Alright, so seterusnya dia nak A. Jika 8 orang ahli kadet polis dipilih secara awak daripada sekolah itu, so means N is equals to 8 lah. Nah, 8 orang dipilih. Jadi kebarangkalian bahawa semua 8 orang ahli itu mempunyai jisim kurang daripada 61 kg. Okay. So, dia nak kesemuanya. So, means P, X equals to 8 lah. Semuanya. So, bila cikgu baca ni, and then cikgu ada kebarangkalian dia, which is P, right? Okay, P kecil dia lah. So, ada P and then X equals to 8 means it's like binomial. Kat sini memang dia cakap normal. But then, when normal, tapi yang penting kita ada kebarangkalian. Okay, P kecil dia lah, kebarangkalian berjaya. And then, N dia cakap like, N is 8. And then dia nak exactly 8. So, we'll use the formula. Okay, ambil formula dia kat depan. Px equals to R. Okay, equals to NCR PRQ N minus R. Okay, itu formula dia lah. Okay, because we already have a P and Q, of course kita boleh cari. Okay, kalau P dia 0.9772, so Q of course 1 minus 0.9772, which is 0.0228. Alright, so gantikan dalam formula. Okay, so NCR which is 8C8, darab P dia 0.9772, power of R which is power of 8 times Q dia 0.0228, N minus R which is 8 minus 8. Okay, make sure ganti satu persatu, jangan terus lompat macam tu lah. And then straight away can calculate, so you will get 0.8315. Alright. So yang kedua, dia nak selebih-lebihnya 6 orang ahli mempunyai jisim kurang daripada 61 kg. Once again, so bila dia cakap macam tu means yang P dia ni, Q dia ni lah. So, we use the same thing lah. Sekarang dia cakap selebih-lebihnya 6. So, means P, X kurang atau sama dengan 6 lah. Right, itu selebih-lebihnya itu dah maksimum. Alright, so that means dia nak P, X equals to 6, tambah P, X equals to 5, and plus and so on, P, X equals to 0, right? Kalau buat macam ni, banyak. Okay, banyak benda banyak kali kita nak cari. So, it's better for you, 1 minus yang tak ada kaitan, which is X is 7, minus X is 8. Semua sekali 8 kan? So, kita nak sampai 6. 6 sampai 0 kita nak. So, yang tak nak tu 7 dengan 8. So, why not you do 1 minus the 7 and 8? So, senang sikit lah. Tak payah nak kira banyak-banyak. So, 1 minus. So, yang ini guna formula. Okay, which is 8C7 times 0.9772 power of 7 times 0.0228 power of 8 minus 7. Okay, ini yang untuk X equals to 7 lah. Okay, and then minus yang ini. Yang ini kan tadi kita dah kira kat atas ni. X to 8. So, I just simply want to use it lah. Kebetulan dah dikira, tak payah nak kira lagi. So, alright. And then calculate 1 minus. Yang ini juga dapat 0.1552. Yang minus 0.8315. Okay, equals to 0.0133.
So that's the answer lah. Okay. But usually dia nak untuk final answer. Okay. So final answer dia nak what do you call 4 angka berti. Tapi kita memang dah ambil 4 angka berti yang sebelum-sebelum ni. And then bila kita minus, kebetulan dapat 3 angka berti sajalah. So if you feel doubt, rasa macam was-was, ambil lebih sikit lah kat sini. So you at the end you will get the 4 single figures lah. Alright. Okay, next yang B. Jika seorang ahli kadet polis dipilih secara rawak, okay, cari kebarangkalian bahawa jisimnya adalah kurang daripada 60.5 kg. Ini baru kita guna yang normal. Okay, 60.5 kurang daripada 60.5 kg lah. Alright, cikgu padam dulu supaya cikgu ada ruang nak tulis. Okay, so yang ini dia nak kebarangkalian X kurang daripada 60.5 kg. So macam mana kita nak cari? Kita mesti convert ke z-score to get the kebarangkalian. So how do you change? Remember formula untuk z-score, okay, equals to X, jangan ambil formula dia, X minus mean over CCN PRY. Betul tak? Okay, itu formula dia lah. Boleh rujuk kat depan lah. Okay. Alright, so X minus means 60.5 minus the mean. Mean tadi dia dah bagi 60 kan. Over CCN PRY. Masalah sekarang CCN PRY kita tak ada. So, bila tengok balik ke atas, info yang kita ada adalah yang ini. Jisim kurang, kebarangkalian dia lah. Kebarangkalian yang jisim dia kurang daripada 61 adalah ini. So that means Px kurang daripada 61 is equals to 0.9772. Then I got the idea. From here I can get the CMPY lah. Okay. So yang ini kita tukar jadi z-score. Bila tukar jadi z-score, 61 minus mean dia 60 over CCMPY equals to 0.9772, right? So, dengan info ni, cikgu boleh cari dia punya Z value. Okay, ingat graf dia. Sengit pula graf cikgu ni. Okay, so lukis graf dia yang bentuk loceng tu, remember? Okay, ini untuk Z score. Ini untuk FZ, okay. And then bentuk loceng lah, of course. Kan kebarangkalian dia ada 0.9772 and then kat sini simbol dia lebih kecil. So, of course, dia punya nilai dia kat sini lah. Okay, and then lebih kecil maksudnya kawasan sini. So, this is 0.9772. Tapi kalau nak cari nilai ni, kita kena tengok jadual. Dalam jadual, kawasan mana yang kita akan dapat adalah kawasan sini. Okay, so kawasan sini yang kita akan dapat. So, you have to find here. Kawasan ini 1 minus 0.9772 lah. So, which is 0.0228. So, jadi sekarang kita cari benda ni dalam jadual taburan normal. Okay. Jadi kita akan dapat dia punya Z value dia kat situ lah. Okay. Kita buka jadual dia. So, bila buka jadual, cikgu terus nampak kat sini. Okay. Cikgu terus nampak kat situ yang nilai yang kita nak cari tu. Okay. Which is 0.0228. Cikgu dapat sini. So that means the Z dia adalah 2.00. Jadi dia punya nilai dia adalah 2.00. Okay, cikgu buka balik soalan tadi. Okay, 2.00 lah. Mana ni? Dah hilang. Alamak, hilang dia. Aduh, hilang semua. Okay, cikgu buka balik. Macam mana boleh hilang? Alright. Ingatlah 2.00 lah. So, kita dah dapat dia punya hilang habis. It's okay, I write it down again. Okay, ingat tadi So, yang tadi kita akan dapat macam ni actually So, yang graf dia. Okay. So, kat sini. FZ, okay.
So yang ini yang kita cari tadi. So ini yang 0.9772. Ini yang kawasan sini yang 0.0228. So that means kita berjaya dapat nilai kat sini which is 2.0 lah. Okay. That means the Z value is 2.0. Okay. So tadi yang Z dia tu, kebarangkalian Z dia macam ni kan. 61 tolak 60 over CCMPR Y is 0.9772. So daripada graf yang kita tengok jadual semua, so now we know the Z value is 2.0, which means yang ini adalah 2.0. So 61 minus 60 over CCMPR Y is 2.0. So dari sini kita boleh dapatkan CCMPR Y which is 0.5. Okay. So sekarang CCMPR Y kita dah tahu 0.5. So bolehlah kita cari yang dia nak kat sini which is kebarangkalian X lebih kecil dari 60.5. Okay. So which is P kena tukar kepada Z score 60.5 minus mean 60 over CCMPR Y kita dah dapat which is 0.5 lah. Okay. And then P Z score dia berapa? Ini calculate lah. So ini calculate, cikgu dapat tadi 1. Okay. Z lebih kecil daripada 1 lah. So and then kita tengok dia punya Z. Lukis dulu gambar apa ni? The graph, gambar bell. Okay, 1 is here. And then lebih kecil means kawasan sini. Okay. Tapi ingat, nanti yang kita akan dapat nanti adalah kawasan ini. Okay, kawasan ini. Jadi dalam jadual, kamu tengok, carilah Z-score dia yang 1. Okay, cikgu risau dia hilang nanti. So, cikgu cari tadi, cikgu dapat 0.1587 kat sini. Tapi yang kawasan yang kita nak kat sini kan. Jadi, kebarangkalian dia adalah 1 minus 0.1587 sebab kebarangkalian dia yang kawasan sini. So, semua sekali 1, so tolak kawasan ini. Kenapa? Sebab dari jadual taburan normal, kita akan dapat kawasan sini. That's why we have to do like that lah. So, 1 minus 0.1587 which is 0.8413. So, ini jawapan dia lah. Okay, sekarang cikgu terangkan macam mana cikgu dapat 0.1587 tu lah. Okay, so cikgu buka jadual dia. Okay, so cikgu dapat sini. Okay, tadi yang dia punya Z dia adalah 1. Right, because jadual ingat yang bell dia macam ni. Okay, so ini yang 1. And then dia lebih kecil, so kawasan sini, yang kawasan yang kita nak. Tapi ingat, daripada jadual yang kita dapat, kita akan dapat kawasan sini. Okay, so it's a 1, right? So 1.0 lah, 1.0 dia sini. So 1.00 lah. So kebarangkalian ni adalah 0.1357. 1.0 ni, atas dia. Silap ambil pula yang 1.1. Okay, yang ini ya. So 0.1587 ya. Jadi kawasan ni 0.1587. So that's why lepas tu yang itu yang cikgu tolak balik lah 1 minus yang ini dia mendapatlah kawasan sini. Okay.